Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Idil. Okey, alhamdulillah ketemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review sebiji lagi matchbox, tapi yang ni kata aku tak pernah review lagi sebelum ni. Macam 4x4 aku dah pernah review, tapi yang ni dia macam Hummer. Yang ni first time aku beli kata yang jenis cutting macam ni. Cuma yang ni brand dia Lamborghini. Untuk video kali ni aku nak review dekat apa Lamborghini LM002. Yang ni kata pelik juga kata ni. Okay, jom aku review dekat apa kata Lamborghini. Okay gang, hari ni aku nak review dekat apa sebiji kata daripada matchbox Lamborghini LM002. Yang ni aku beli sebab dia punya cutting ataupun bentuk kata ni memang cantik lah. Dia macam kata RC lah. Okay, so jom aku review dekat apa. First kali kita tengok macam biasa lah. Dia punya kat bawah ni soft corner cantik. Harga saya dia letak RM20. Lepas tu blister tak ada pecah lah. Cantik blister dia. Atas J-hook cantik, soft corner cantik. Lamborghini Aku first time tengok kereta ni kan. Ya betul Lamborghini ada bawa keluar kereta yang macam ni kan. Tu yang aku macam excited lah. So belakang cantik. Kereta ni tahun 2023. Kira baru je, baru 2 tahun lepas. Matchbox bawa keluar cantik. So untuk model ni Lamborghini LM002. Ni tak pasti logo apa. Siapa tahu boleh komen lah. Jom aku review dekat apa kereta ni. Detail dia sumpah cantik. Ada set mirror, detail pintu dia cantik. Macam kereta score. Sport rim dia lawa. Buat sport rim dia macam apa, Porsche Rally tu. Nampak tayar bunga dia tayar. Tayar dia ada bunga. Detail belakang nampak. Ada number plate, ada lampu, ada tayar spare. Detail dalam, tempat duduk belakang ada. Besar kereta ni sebenarnya. Nampak macam gagah lah. Cermin tak ada kan. Nampak dalam. Tu left hand drive. Detail atas cantik nampak. Detail depan ada lampu kan. Kereta ni kalau nampak pasan Lamborghini LM002 ni, dia punya cutting ataupun dia punya design kereta ni dia macam seakan-akan kereta Hummer. Apa tahu kereta Hummer H2, H3, H4 yang macam Fast Furious punya kereta ada macam ni. Cutting jadi Lamborghini. Tapi tak sangka Lamborghini dia ada bawa keluar kereta yang seakan-akan macam ni, macam Hummer. Ini jenis off-road kan nampak. Cantik tu. Dia punya grafik kereta pun lawa. Design for lifetime metal. Base, tapi base ni base plastik kan ni. Kita tengok dia punya detail base dia. Detail base dia biasa lah. Tinggi lah kereta ni sebab dia nampak macam Jeep ataupun Pajero lah. Okay, so siapa minat kereta-kereta baki macam ni, bolehlah consider untuk beli Lamborghini LM002 ni. Aku silap-silap nanti aku dah minat macam ni, nanti aku beli kereta yang jenis baki-baki macam ni nanti. Okay, so aku rasa video aku sampai sini saja. Siapa yang minat boleh beli kat link aku standby bawah ni, boleh beli situ lah. Alright, kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni.